Di manakah tempat kita nak buat perkara-perkara ni? Kita nak luburkan balik jiwa kita yang kosong, jiwa kita yang resah-resah ni. Di manakah tempat yang paling sesuai agak-agak tuan-tuan dan puan? Pasal malam? Pasal tadi? Kompleks pembeli belah? Pusat-pusat hiburan? Stadium bola sepak? Di manakah tempat yang sesuai agak-agak? Tempat yang sesuai adalah di rumah Allah Subhanahu Wa Taala, di masjid. Tempat yang paling sesuai dengan kita. Bila kita duduk di masjid, kita rasa aman. Walaupun masjid itu bukan masjid Bukit Aman. Walaupun masjid itu masjid Furqan, bukan masjid Bukit Aman. Tapi masjid itu akan menjadi tempat yang paling aman bagi kita. Kita suami yang dirahmati Allah ni, bila kita di rumah, di rumah ni kadang cukup juga kan? Sampai sebab ada lagunya, sedangkan lidah lagi tergigit, apa pula suami isteri. Itu nyanyi kan? Sedangkan lidah lagi tergigit, apa pula suami isteri. Dia bunyi juga betul. Jadi kat rumah ni kadang-kadang kita dengan isteri kita ni kadang-kadang ada yang tak berapa nak kena lah dekat. Macam mana nak kena? Daripada mula kahwin sampai dah 30 tahun kahwin, 35 tahun kahwin, bangun tidur membulat dekat dekat. Cara dia lipat. Jadi kita ni dah 35 tahun ni anak bercucu lah. Tapi suami kita itulah dia. Kalau bangkit tu buka pembekan, membulatkan pembekan. Dia dah ada pembekan, dia dah memang tak limpah. Kita jugalah yang lipat dekat dia. Jadi kita punya minta suruh lah tengok suami kita. Bila suami kita minta kita buatkan teh, buatkan air, mak, suami kita pula dia minta teh itu pula macam kedai mama pula, mak teh satu pula. Jadi kita ni dah selalu lama-lama gerak juga dekat buat sendirilah, susu ada, gula ada, teh ada, buat sendirilah. Tak reti apa orang tu, apa orang tua je nak buat. Tak reti. Abah dia dah buat. Takkan saya je nak buat. Jadi suami kita ni pun tak suruh. Dia tak suruh, start tutup. Start tutup ni pergi mana lah? Dia pergi kedai kopi, jumpa kawan. Cerita pula. Ingat, pergi ke kedai kopi boleh dapat keterangan. Pergi ke kedai kopi ni pun kawan cerita Mak Indra. Kawan kita kata Mak Indra tu okey, kita kata Mak Indra tu okey. Ada bertepuk. Seorang kata jadi, seorang kata jadi, tak tenang di jiwa kita. Jadi di manakah tempat yang kita nak mencari ketenangan? Ialah di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Di masjid ni kita mencari ketenangan. Sebab di masjid inilah kita boleh mengerjakan solat sunat, boleh membaca Al-Quran, boleh berzikir, paling-paling tidak pun jadi tidur, sandar pada tiang tidur. Nasib baik masjid ini tiang tak banyak, adalah dalam 3-4 tiang, 5-6 tiang. Macam masjid, pada tadi saya pernah menyampaikan kuliah maghrib di satu masjid di Timur, Masjid Aswadi nama dia. Memang masjid ni ramai benar orang soleh sebab tiang-tiang dia banyak, bila penat sandar ya. Memang soleh orang di masjid Aswadi. Tak boleh tak baca Quran, tak boleh zikir, tak boleh sunat, tak boleh setiap bersata tidak. Ini mencari ketenangan. Masjid ini sepatutnya jadi tempat kita mampu mencari ketenangan dalam diri. Tetapi masalahnya, bila kita datang ke masjid, kita pergi ke bilik air, kita nak berwudu. Bila nak berwudu, buka jam. Kita pakai jam, kita pun buka jam. Buka jam tahu dah kat depan.
kita pun berundurlah, siap. Lepas tu terlupa pula. Ya, kita ni pun dah kata orang putih berberi merapit lah. Umur pun dah 70. Nasib baik boleh baca Quran lagi, nasib baik boleh baca surat khabar lagi, nasib baik boleh faham apa cakap lagi. Kita pun semua masuk ke dalam dewan sembahyang, kita pun sembahyang sunat dan masjid, kita pun sembahyang sunat yang lain. Relax, lepas tu kita pun turun balik. Sampai di rumah baru ingat. Ada hijau tadi, tengok tak ada hijau. Kalau handphone, tak ada, suruh rumah telefon dulu. Telefon mana tu? Ada pula Allah kata, Waalaikumsalam. Siapa ni? Boleh ada pula orang jawab pula. Lepas tu boleh jawab pula. Siapa ni? Ni siapa ni? Ini sekian. Tunggu je kan. Lepas tu telefon kali kedua, tutup. Semua yang anda dah ini tiada dalam pakai mata. Telefon tu. Jam pun macam tu juga. Jam langsung ada telefon jam. Macam tu jam bukannya ada. Bukan macam handphone, boleh telefon, boleh bunyi. Kita pun ingat patah balik, pergi balik ke masjid, tengok balik di mana tempat kita tinggalkan jam kita tinggal jam ini tu lembut. Jam kita tu hilang. Banyak berlaku kecurian dalam masjid dan kawasan masjid sebenarnya. Banyak berlaku kecurian. Banyak berlaku benda-benda hilang. Saya sendiri pernah dompet saya diambil ketika dalam program Qiyamul. Bila kita Qiyamul, yang paling baik ialah kita beriktikaf di masjid. Itu yang paling baik sekali. Bila kita buat Qiyamul, buat ikmah sama ada dalam bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan, yang paling baik kita buat ialah kita beriktikaf di masjid. Itu paling baik. Kerana iktikaf itu sendiri hukumnya sunat dan ada pahala untuk. Dan terutama dalam bulan Ramadan, Nabi SAW pada 10 malam akhir bulan Ramadan, Nabi tidak tidur di rumah. Isteri-isteri bertingkat. So baginda ni isteri dia ramai kan. Bila sebut isteri ramai ni, agak belakang dia besar. Yang pakai selat hitam pun boleh buka selat hitam pun tangan. Dia boleh jepil betul. Isteri banyak Ustaz. Saya sampai mati, saya tak setuju dengan poligami. Jangan tak hukum Allah, jangan kata tak setuju. Tak suka, tak apa, jangan tak setuju. Ini hukum Allah. Baik. Jadi yang paling cantik yang mulai ialah kita beriktikaf di masjid. Kita bawa contoh kita bawa bantal kecil kita bawa persalinan baju kita tidur beriktikaf di masjid dan bermalam di masjid. Itu yang paling cantik. Tapi macam mana kita nak yakin kita boleh melakukan sedemikian kalau keselamatan barang-barang kita ini tidak terjaga? Ini berlaku pada saya. Bila saya terjaga daripada tidur, saya dapati dompet saya sudah tiada. Dompet tu tahu dalam seluar kat belakang, poket seluar belakang. Tengok poket seluar belakang tu kempis dia. Dompet tak ada. Tengok tanya orang keliling, tak seorang pun yang tahu. Tak seorang pun yang tahu. Patah balik rumah. Pokok mana tahu pokok. Yelah, kita ni pun dah umur 3 dekat 40 pun kadang-kadang memberi praktik juga yang contohnya. Bukan orang tua je, orang yang tak berapa nak muda ni pun macam tu juga. Kadang-kadang patah balik rumah cari pokok. Mana tahu pokok tertinggal di rumah tadi bukit. Macam tuan pengurusi ni saya cuba call tadi. Rupanya handphone tertinggal tuan dia cek sendiri. Macam tu dah lebih kurang lah. Tak ada. Jadi bila tak ada, saya ikut kemudian pagi itu juga saya buat report polis. Menyatakan kehilangan dompet saya. Dalam dompet saya itu ada sekian-sekian, ada IC lah, itulah IC kat bank dan sebagainya. Dan saya pergi ke bank untuk blok kad ATM saya, untuk sekat kad ATM saya. Rupanya memang ada berlaku dompet saya diambil oleh orang. Macam mana dia tahu? Sebab bank mengatakan memang berlaku pengeluaran duit pada pukul 5
Di satu bank dia keluar 3 kad sekali, 100. Nasib baik dia tak cek baki. Kalau dia cek baki, tengok duit sampai 8,000 RM9, ya hidup bukan puasa tu, dia hidup tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin rahimahullah, inilah dilemma kita sebenarnya. Apabila kita merasakan masjid itu bukan lagi tempat yang sebenar-benarnya selamat itu. Bukan sebenarnya tempat yang boleh memberi ketenangan 100% seperti itu. Inilah masalah kita kan. Kena belakang betul, kat belakang pula. To the blue corner. Bukan the blue corner, sebab jadi sudut tu saya panggil corner. Bukan blue corner, Muslimah corner. Kadang-kadang orang sebelah kita ni, dia pakai telefon sebelah kita dan kita tak kenal dia. Kita pun jadi syak WhatsApp tu tengok ni. Apakah benar dia sembahyang berjamaah bersama kita ataupun ada agenda tersembunyi? Kerana orang muslimah yang bertelekung ni, mungkin bukan sebenar-benar dia nak mengerjakan solat atau menunaikan solat. Ada keluarga sampingan ni. Keluarga sampingan ni lah melihat pun ada beg-beg yang kalau lawan cantik tu boleh ke beg. Dan ini berlaku.